Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Meja Besara Mansur Zakaria, Pengarah Pelihara Yapas Kedah. Yang berhormat Fadil Ustaz Azizah Hamzah, Yang di-Pertua PAS Kawasan Merbuk, Saudara Idris Hasan, Pengarah Pelihara Yapas Merbuk, seluruh ahli jawatan kuasa PAS Merbuk, Ketua dan seluruh ahli jawatan kuasa Dewan Ulama, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, pengarah-pengarah JPRD, pengarah-pengarah UDM, ketua-ketua cawangan, ahli jawatan kuasa PAS cawangan, tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Saya panggil ceramah ni kadang-kadang gemuruh juga pasal gaduh nak mengata. Bila kita mengata, mereka tuduh kita suka kata kat orang. Tak kata kat orang, orang takkan nak kata kat kambing kan, no? Pamit. Saya raikan juga ayahanda Mak Rawan. Saya dengan Mak Rawan ni, saya biasa jadi Ketua Penerangan PAS Kedah daripada tahun 2009, 2010 macam tu. Dia tua macam tu dah lah. Malah ni mai juga orang yang istiqamah dengan PAS ketika susah dan senang. Dia boleh cakap ulu tu ya, saya ingat dia lama. Tuan-tuan sekalian, gambar yang terpampang di poster yang tuan-tuan pilih sebagai banner pelancaran jentera pelihara Yapas Merbuk tadi ialah Sungai Merbuk. Ada sungai, ada gunung. Hebatnya Merbuk ni tapak sejarah tamadun awal Asia Tenggara. Tamadun yang terlahir di bumi Merbuk ni lebih tua dari Angkor Wat, lebih tua dari Candi Borobudur, lebih tua daripada monumen-monumen prasejarah. Kerana yang ditemui di Merbuk ni 780 tahun sebelum Masihi sudah ada tamadun besar di sini. Jadi orang Merbuk ni bukan orang komang-komang ni, orang hebat-hebat. Orang yang memulakan tamadun besar yang telah mencerahkan dunia sampailah hari ini. Di sini lahir industri besi besar-besaran sehingga terekspor besi dari bumi Kedah. Pusatnya di Merbuk, tapi relaunya sampai ke Pedu, sampai ke Tasik Pedu tu, Padang Terak. Besarnya industri. Dulu kerajaan Kedah Tua juga bermula di sini, di Merbuk. Ada sungai yang besar, ada pelabuhan, ada bandar besar. Sebagai pusat pentadbiran, kita jadi pengeksport industri besi, kita juga jadi pengeksport bahan-bahan hutan, hasil-hasil tangan penduduk yang rata-rata pada masa itu memilih membuka penempatan di sepanjang highway. Highway kita pada masa itu sungai. Jadi sungai itulah jadi highway, maka kehidupan telah ada di sini. Kehidupan yang moden, yang hebat, terkenal di seluruh dunia, ada di Merbuk.
Jadi tuan-tuan jangan rasa kita ni apa orang kenal Tanjung Dawai ya. Kita ni telah terkenal sebelum Masihi, sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kita dah ada di sini tamadun kita. Lepas dunia berubah, sungai-sungai menjadi cetek, berlaku perubahan iklim, maka pusat pemerintahan Kedah Darul Aman ini berpindah ke Kota Seputih. Di Kubang Pasu tu. Baru lepas itulah, oleh kerana industri telah perlahan, pelabuhan pun dah jadi suram, kerana highway dah orang tak lalu, mora-mora tak sibuk macam dulu, maka Kedah mula tanam padi sebagai industri. Di situlah kerajaan Kedah menguruskan sebuah negeri yang bertukar arah dari negeri industri dan perdagangan menjadi negeri pertanian, kekal sampai sekarang ni. Pengeluar padi utama negara diberi jolokan jelapang padi Kedah Darul Aman. Sekarang ni berubah oleh kerana padi dan pertanian telah menjadi sumber ekonomi secondary. Datang industri besar-besaran, balik kepada asal kita dulu, industri besi. Tapi sekarang ni tidak lagi bergantung industri besi, kita bergantung, kita membuka lebih banyak kawasan industri semiconductor. Jadi tersohor antara pengeluar semiconductor terbesar dunia sekarang ni Kulim. Kita ada kawasan industri sedang dibangunkan di Bukit Kayu Hitam, telah ada di Gurun, di Sungai Petani, Bakar Arang, Bukit Selambau, tempat YDP jadi adun. Berkembanglah dua sektor utama di negeri kita, pertanian, pengeluar makanan negara, industri juga membawa nama Malaysia di persada antarabangsa. Semuanya ada di Kedah Darul Aman. Sebelum kita menjadi negeri yang bergantung kepada sektor pertanian, pengeluar padi, kita ada wilayah yang sangat besar. Wilayah kita sampai Segenting Kera, menganjur sampai ke Pulau Pinang, utara Perak. Malah jauh sebelum tu, sebelum adanya negeri Melaka yang diasaskan oleh Paramiswara, mengikut buku sejarah orang putih tulis pada tahun 1400. Sultan Mansur Shah, sultan yang termasyhur di negeri Melaka. Melaka menjadi bandaraya utama dunia, pusat perdagangan, pusat pertumbuhan. Tapi lama sebelum Melaka, Kedah Darul Aman telah ada. Kita direkodkan menerima Islam tahun 1136, Melaka tak ada lagi. 1136 Melaka belum ada. Kita telah ada menerima Islam. Islamnya Maharaja Peraong mengambil nama Sultan Muzaffar Shah. Kubur ni ada di Mobuk ni. Hebatnya Kedah Darul Aman pada ketika dulu. Oleh kerana kehebatan itulah, maka dirancang grand design bagaimana untuk melemahkan wilayah kita ini. Maka diambil secara tipu helah satu kawasan paling strategik dari segi ekonomi, segi perhubungan, networking, pelabuhan, laluan utama, diambil Pulau Pinang.
Tak puas lagi diambil seberang perai. Tak puas lagi dibawa terus wilayah tu menjadi sebuah negeri. Tak puas lagi ditulis dalam Perlembagaan Persekutuan pula sebuah negeri. Maka hilanglah satu wilayah strategik, wilayah yang hebat milik Kedah Darul Aman menjadi milik orang lain. Tuan-tuan sekalian, selepas merdeka tahun 57, tak ada parti, tak ada pihak, tak ada pemimpin yang lahir di bumi bertuah ini yang terasa lamanya kita telah menyumbang kepada negeri dan wilayah ini 787 tahun sebelum Masihi. Sampailah tahun 57 negeri kita dikoyak-koyak, dipecah-pecah, disempitkan. Kita diberi tanah-tanah sawah padi, tanah wilayah yang strategik dipisahkan daripada kita. Tak ada pemimpin, tak ada tokoh, tak ada siapa-siapa yang berani bersuara tentang hal ini, yang sedia membangkitkan hal sejarah ini yang tidak pernah selesai daripada dulu. Malah bila kita bangkitkan, mereka main-mainkan kita, mereka tuduh kita macam-macam. Sudahlah, kamu tidak ada telur. Kalau orang lain nak buat demi negeri dan tanah bertuah ini, patut hampa sokong, betul tak? Hampa tak sokong, hampa pemain orang, hampa hina, hampa ejek. Tuan-tuan sekalian, setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya 2000 tahun selepas tanah hebat Kedah ini menjadi kawasan industri besar, menyumbang kepada ekonomi dunia dalam sektor industri besi, setidak-tidaknya selepas tipu helah Inggris merampas Pulau Pinang, setidak-tidaknya waktu kita lemah, Inggris berpakat dengan Siam, dibedak lagi seberang perai, dihilangkan wilayah itu, tanah itu daripada kita. Sekurang-kurangnya kita mau anak cucu kita yang sedang membesar, yang sedang menerima pendidikan di sekolah pada ketika ini, menyedari, memahami, mengetahui bahawa wilayah itu dulu Kedah Darul Aman. Mereka tak sokong, mereka ejek-ejek kita, mereka main-mainkan kita. Tuan-tuan sekalian, bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak tercabut dari akarnya. Bangsa yang hebat yang tahu susul galurnya daripada mana. Bangsa yang hebat, dia tahu tanah dia ada di mana. Bangsa yang hebat, dia kenal apa perjuangan nenek moyangnya. Inilah yang sedang dibawa oleh PAS, Perikatan Nasional di Kedah, untuk kita mula-mula bangkitkan semula, sebutkan semula, kaji semula, adakah ini sejarah yang telah tuntas atau sejarah yang belum selesai. Ini yang sedang kita buat. Maka semua susah hati. UMNO yang tak pernah sebut pun cemburu. Dah hantar tak telok, hantar diam sudah. Duk diam-diam. Mari kami buat. Sokong pelan-pelan kalau rasa malu, kalau segan, kalau rasa takut kat orang di Kuala Lumpur, duk diam-diam, sokong pelan-pelan. Habaq kat UMNO lagu tu. Jangan ejek-ejek, jangan dipermainkan. Dah hampa tak berani. Saya sembang dengan orang lama-lama,
Pasal Pak UMNO tak berani. Pasal Pak UMNO tak mau bangkitkan hal ini. Sedangkan terang-terang ternyata kita telah dirampas wilayah kita. Pak saya dulu 60 tahun UMNO perintah negeri Kedah, dia perintah Malaysia. Kalau dia bangkitkan di peringkat negeri, Perdana Menteri tak suka, orang Colombo tak suka, MB tu kena buang. MB tu kena tukar. Mainlah isu apa pun. Hang belai sikit pada sana, hang kena. Ataupun hang lebih teruk pada sana. Maka tak berlakulah. Tak terjadi. Tak berani sebut. Tak ada siapa pun yang berani bangkitkan hal itu. Bila kita bercakap tuan-tuan, dia kata kita main politik. Memang main politik. Kerja ni kerja politik. Kerja sokan tak boleh ambil tanah tu. Kalau main bola, main sokan, tak boleh ambil. Tak ada pula orang bangkitkan hal sejarah ni dalam lagu. Penyanyi tak boleh ambil. Walaupun bolehlah menyanyi sikit-sikit. Tertelan katu lah ni. Dia sangkut ni. Walaulah di mabuk katu banyak. Tuan-tuan sekalian, betapa seriusnya kita. Tuan-tuan, orang nak main politik, kalau nak jadi modal politik, nak main sentimen, ni suka dibangkitkan Mahfuz, Dr. Mae, dia kata sentimen, perkauman sempit. Ni dia tu suka cakapnya tu. Mereka tu tak ada darah Kedah kot, saya rasa lah. Mae orang Terengganu. Mahfuz saya tak tahu. Kerala kot. Mereka tak ada rasa sayang. Mereka tak ada rasa kehilangan. Mereka tak ada rasa terkilan. Mereka nak duduk, apa yang ada, adalah. Dan kita nak berkuda tu, apa yang ada ya. Tuan-tuan sekalian, masuk politik ni perjuangan. Perjuangan memang susah. Perjuangan memang berat. Kalau perjuangan sekat mereka tu, ambil apa yang ada, perkuda apa yang ada, guna apa yang telah ada, siapa pun boleh. Tak payah cari hampa, cari orang lain pun boleh. Tapi bila nak jadi ketua, nak jadi pemimpin, nak memimpin rakyat, nak memimpin orang ramai, nak bangkitkan semula kehebatan kita, kena berani, kena sedang, kena ada kesungguhan. Ni sungguh-sungguh nak menang pilihan raya je. Tu pun kalah 30,000 oi. Sepanjang jadi pemimpin lah, sepanjang jadi ketua, sepanjang jadi exco, jadi YDP, lah ni parti amanah dua-dua orang tu, mereka buat apa? Hak saya tahu, seorang tu kebanyakan kerja dia orang lain buat bagi. Seorang lagi ikut mak sabu. Ini cakap pasal PAN lah. Cakap pasal UMNO teruk lagi tuan-tuan. Dua-dua tu tak ada kerusi. Hari ni ada orang marah 2-3 malam lepas saya habaq UMNO tak ada kerusi. Dah tak ada kerusi, takkan saya nak kata ada. Dia kata memperlekehkan orang.
Tak ada kerusi memang lekeh. Bukan nanti saya kata dah hampa tak ada kerusi, memang lekeh ha? Tak kata pun melekeh dah kan ha? Dia kata kerjaan di situ memperlekehkan orang. Saya sebut dia Al-Ustaz itu. Kalau tak ada kerusi dikira hebat teruk wah. nak jumlah ke mana tu. Dia kata mereka nak teguk kerajaan, kerja parti mereka UMNO lah. Saya rasa bukan teguran yang mereka duk buat lah ni. Mereka duk hentam je, hentam kromo. Sasarannya nusi lah. Saya tak pernah sentuh UMNO lama dah. Ucapan ke apa saya tak pernah kata kat UMNO. Baru malam kemarin tu lah saya kata koyak terus. Panas tak apa. Mereka ulang nama kita hari-hari. Buat podcast lah, buat ceramah lah, buat macam-macam. Kita pun duduk lalu kot TikTok. Saya tengok saat-saat saya kaya. Tak ada kualiti. Bertanding don kalah teruk pada tanding parlimen. Kualiti apa orang tu? Orang tak mahu. Tapi dia cakap tak berhenti. Dia bukan kritik. Bagi saya dia tak kritik, bukan mengkritik kerajaan. Dia hentam, dia peleceh, dia tuduh, dia fitnah. Antaranya dia kata Sanusi perosak bola sepak negeri Kedah. Saya duk tengok, mai ke mana aku presiden KFA. Saya presiden Persatuan Bola Sepak Yang lingkup tu KDAFC, syarikat swasta. Pasukan Kedah FA lo ni duk tangga teratas, antara yang teratas dalam liga. Macam mana kata saya perosak? Jenuh tulis wartawan. Saya sebut malam 2-3 malam lepas. Malam kemarin lah no. Masa mereka jadi kerajaan, kawan tu biasa jadi setiausaha politik menteri besar tau. Hak kalah 2 kali tu. Kalah DUN lebih banyak daripada kalah parlimen. Hak ni pun jadi sejarah, lebih kurang merebut dan industri besi juga. Kena diulang sebut supaya anak cucu boleh ingat. Ada orang tanding DUN kalah lebih banyak daripada tanding parlimen. Pasal tak biasa berlaku. Biasa orang tanding parlimen kalah banyak, tanding DUN kalah sikit sebab pengundi kecil. Ini tanding dalam keadaan pengundi lebih kecil, kalah lebih banyak. Tentulah jadi bahan sejarah. Bahan sejarah mesti diulas, mesti dihuraikan. Diulang-ulang sebut. Kok dia nak tanding ni mabuk pula hampa kenyak lagi. Tu pun ada hati nak go solo. Nak tanding solo tuan-tuan. Pergi nak tanding. Mai. Hampa nak kawan, hampa mai. Nak lawan, hampa tunggu. Tu tagline saya. Siapa nak kawan mai. Dengan siapa pun boleh pas berkawan. Hampa nak lawan, hampa tunggu. Kami renyak kelas. Tengok jentera pas merubuk saja ni. Ni yang boleh masuk dalam dewan. Hak di luar lebih ramai pada dalam dewan lagi. Apa tengok tu? Baju habis berapa lai? Untung siapa buat baju. Tuan-tuan sekalian, besar kerja yang kita ada ni. Tugas yang orang tak pernah ambil. Orang tak mau, orang tak berani, orang takut. Orang tak mau berhadapan dengan risiko. Mempersoalkan benda yang telah selesai. Dia berkata, mana boleh selesai? Hang untung, hang tak selesai. Hang kata selesai. Hang aku rugi ni aku mana? Hang untung, hang kata selesai. Hak orang rugi.
Nak suruh orang tu duduk diam. Pasal nak kena turun hang kata selesai. Perah. Bagi saya, bagi PAS Kedah, hal ini tak pernah selesai. Tidak akan selesai. Hingga dibongkarkan semua dokumen, semua bahan sejarah, semua kajian yang ada kaitan dengan negeri kita, didedahkan, dinilai, dibawa ke muka pengadilan semula, maka disitulah penyelesaian baru boleh dicapai. Kalau hampa nak suruh terima apa saja yang merugikan Kedah pada masa lalu, terima semua, serena, tak usah duk kata apa dah, minta maaf. Selagi kami ada di sini, hal ini kami anggap tidak pernah selesai. Kami akan bangkitkan, kami akan perjuangkan sehinggalah seluruh anak cucu rakyat Kedah Darul Aman faham bahawa wilayah kita pada masa lalu termasuklah Pulau Pinang dan seberang perai. Perjuangan kita besar, tuan-tuan. Bukan sekat me'eng dengan maput tu ya. Cik ceme mi abu telok itik. Hang buat apa? Hang buat apa? Dia tanya orang. Hang buat apa? Lagu tu je perjuangan politik dia apa? Tak ada ke mana pun depa tu. Depa buat apa di Kedah lama ni? Tak ada apa. Kawan nak go Solo tu jasa dia apa? Jasa dia. Perjuangan dia apa? Tak tahu. Dia cakap pasal apa? Saya pun tak tahu. Dia kira nak bertanding, nak menang. Lepas tu nak jadi YB. Kawan-kawan pejabat dia bisa jadi setiausaha politik menteri besar. Kawan-kawan pejabat beritahu, saya ingat kami jasa dia ni buat mak. Mak tahu tak mak? Mak tu lah, ni gelas. Mak besar ni. Boh gambar dia situ. Buat mak, boh gambar dia situ. Jasa setiausaha politik menteri besar pada masa tu. Kawan tu. Pergi habak kat dia. Kata jasa hang, buat mak, boh gambar hang. Tu lah. Lain pada tu dia bisa buat apa? Dia tak bisa buat apa. Hasil tangan dia apa? Tak ada apa. Rambut putih dah, misai putih dah, janggut putih dah. Sehari dua hari mati ya. Tak sempat berjasa. Telah diberi peluang. Diberi peluang, dah. Sudah. Jadi tak usah politik. Tapi bila hilang kuasa, meratui hari-hari. Esok tuan-tuan kalau dia main bertanding di Merebuk ke di mana ke, tuan-tuan tunjukkan mak, tapi ke mak orang lain. Tak ada tuan-tuan, perjuangan depa tak ada. Depa cakap kata kat orang je. Yang paling banyak dia kata kat Nusi lah. Saya senyum je pun, tak ada marah apa. Tapi sekali-sekala bila ada peluang macam ni, saya jawab lah. Takkan koyak kot. Dia ulang cakap hari-hari. Kita setahun, 2 tahun, 3 tahun baru jawab sekali. Koyak bos. Ini bukan masalah peribadi. Masalah kita berada dalam perjuangan ini, kita nak bawa sesuatu yang bermakna untuk rakyat negeri Kedah. Betul tuan-tuan? Lebih besar daripada apa yang diulang cakap hari-hari. Lebih jauh daripada tanggapan yang boleh hampa nampak. Jauh mengatasi sejarah yang hampa dah cipta pada masa lalu. Dan sejarah itu pun ada dosa hampa di dalamnya. Kata pemimpin UMNO pada masa lalu, merdeka dulu
selesai masalah ni. Kemudian bila merdeka, tuan-tuan pakat sengat semua adalah handset Parlimen British. Ada surat menyurat antara Sultan Kedah dengan Perdana Menteri Tanah Melayu. Bangkitkan ni tahun 1956. Bila nak selesai hal ni, merdeka dulu, selesai hal ni kemudian. Pakat selesai, boleh kuasa, boleh kedudukan, hilang. Surat Tuanku Sultan Kedah hilang begitu saja. Mana kita tak marah, tuan-tuan? 70 tahun selepas hal itu diamkan, muncul satu kumpulan dari kalangan anak cucu para perjuang yang telah terkorban dalam perang menentang Inggris, perang menentang Siam, perang untuk mempertahankan tanah ini. Kita bawa balik perjuangan itu, tuan-tuan, maka semua orang menjadi cemburu dengan kita. Mereka nak ambil negeri ini balik untuk diamkan semula apa yang telah kita suarakan. Tuan-tuan, jangan bagi jalan, jangan bagi peluang. Selagi kita ada di sini, jentera PAS bersedia untuk bergolok gadai untuk mempertahankan perjuangan PAS dan kerajaan negeri Kedah. Telah nyamuk pula. Mabuk ni banyak harga. Wah, tengok kau cermin. Tuan sekalian, saya tak berhasrat untuk mengulas semua isu-isu remeh-temeh yang dibangkitkan tiap-tiap hari jadi bahan untuk kita bertengkar sama-sama. Sama-sama kita. Kita bincang perkara besar yang menjadi dasar yang telah membentuk kehidupan rakyat dari Kedah pada masa ini. Itu perjuangan PAS di Kedah. Dasar prinsip PAS memang tertulis dalam perlembagaan, tapi dalam perjuangan untuk capai semua yang telah kita gariskan, jentera kita PAS kena faham sejarah, kena ada sedikit pengetahuan tentang apa yang telah terjadi pada masa lalu, apa yang nak dikembalikan di Kedah ni. Tuan-tuan sekalian, ekonomi kita diurui. Dunia hari ini dia tengok investment berapa masuk ekonomi. Investment masuk di Kedah antara yang tertinggi di Malaysia. Jadi hampa nak kata kami koman kok mana? Kami tak koman. Bandingan Perak, bandingan negeri-negeri lain, kita berada di antara yang teratas. Dalam manufacturing, kita nombor 1 di Malaysia. Kau nak kira lagu tu lah. Oh, dia kata habak pelaburan masuk bilion-bilion, Kedah tak ada duit juga. Hampa pikuk tu pula. Dah hampa ni bodoh. Sembang aku mana, tak kena. Kita sediakan tapak untuk pelabur masuk ke negeri ini. Hasil cukai daripada industri itu pi persekutuan, bukan mai sini. Pi persekutuan. Maka persekutuan kena tengok muka kita. Kami telah sediakan tanah. Sebahagian besar tanah kami di bawah daerah. Kami buka kawasan industri. Cukai semua tu pi federal. Awak hampa belagak dengan kami. Awak hampa buat sekupang dua dengan kami. Awak permintaan kami hampa duduk diam, malah diketepikan permohonan kita untuk bina KSP. Kona merata. Nak elaklah daripada kita kata mereka tu menghalang. Kona kau tu, kona kau ni, halangan lah tu. Puan kata ya, diluluskan. Berdedam orang nak mai buat. Nampak tak wani kata?
Guna alasan teknikal tu, guna alasan teknikal ni, semua jawatan teknikal tu duduk bawah kuasa hang. Kuasa hampa. Oh, dia kata tak teknikal. Agensi tu, agensi ni, agensi tu semua duk bawah hang. Kalau hang kata ya, ya. Tak, tuan-tuan. Semua tu adalah halangan-halangan yang dipaparkan macam bukan halangan supaya kita tak mengata kat mereka. Ni malah ni nak mula ngata dah. Lagu mana kita tak kata? No? Takkan kita nak duduk diam? Saya bukan UMNO. Kepala kata kutu-kutu. Saya bukan PKR. Saya bukan Amanah. Saya bukan DAP. Kami PAS. PAS ada pendirian, PAS ada perjuangan. Mana boleh kami duduk diam turuk je hampa aku tu? Tentulah berlain. Hak negeri hampa perintah. Tak apalah hampa buat lebih kurang. Dia pun tak berani kata apa. Pasal takut kena pecat. Tapi saya dengar ada agak MB nak kena pecat. Nunggu belah selatan. Kita akan bercakap selagi kita ada kepentingan negeri dan rakyat Kedah. Kita ada kepentingan Islam untuk dipertahankan, Islam untuk didaulatkan. Selagi ada pencabulan, selagi ada kezaliman, selagi ada penindasan, penafian hak, kita akan bersuara. Hampa tak boleh sekat lah tu bab tu dengan PAS. Pasal itulah kami ada jentera untuk memenangkan perjuangan kami dalam pilihan raya akan datang. Hampa nak kawan, hampa mai. Hampa nak lawan, hampa tunggu. Mantap. Bukan payah dengan kita ni. Nak kawan, mai. Mai. Siapa pun boleh nak kawan. Syarat hang apa, syarat aku apa, kita pakat bincang, kita kawan. Hang langgar, hang belah. Kita bisa kawan dengan UMNO. Buat muafakat nasional. Muafakat nasional ni tuan-tuan, tujuan dia ialah perpaduan ummah untuk mengembalikan kuasa politik umat Islam tanpa menafikan hak orang lain. Kuasa politik mesti berada di tangan orang Islam, orang Melayu sebagai majoriti rakyat negara ni. Maka perpaduan ummah nak dicapai melalui muafakat nasional. Masa sign agreement, kita setuju semua parti Melayu, semua umat Islam, NGO semua boleh menyertai muafakat nasional. Mari-mari ada bersatu. UMNO kata kalau hampa nak ada bersatu, kami keluar. Zahid pun keluar daripada bercuti, bawa UMNO keluar daripada MN. Tuan-tuan sekalian, ni sejarah, mana boleh bohong. Lah ni depa duk bohong kata PAS keluar MN. PAS keluar MN, tak mau kawan dengan UMNO pasal nak kawan dengan bersatu. Hei, hang cakap terbalik ni. Hakikat sebenar MN ni tujuan dia bukan nak pakat PAS dengan UMNO. Tujuan dia perpaduan ummah, mengembalikan perpaduan umat Islam, mengembalikan kuasa politik di tangan orang Islam, orang Melayu sebagai majoriti negara ni, rakyat negara ni. Tu MN, bukan PAS dengan UMNO. PAS dan UMNO dan lain-lain yang bersetuju dengan perpaduan ummah, tu muafakat nasional. Oh, kalau dengan UMNO saja, mana ada makna. Parti lain tak boleh masuk. Khususnya UMNO tolak bersatu. Kalau bersatu masuk, kami keluar. Itu yang terjadi. Generasi awak, generasi muda jangan terpesot, terpedaya. Kata PAS tinggal MN, dah. PAS bersetuju. Masa berunding, masa bincang, masa sign, semua dah setuju.
Mari nak laksana, UMNO kata no bersatu. Dia keluar MN. Masa Perhimpunan Agung dia kata no DAP, no Anwar. Hak tu dia buat dulu. Nampak tak tuan-tuan? Dia piang. Dia piang. Bahasa yang betul. Puak ni puak piang tuan-tuan. Dia pakai hak dia. Betul-betul, saya setuju. Pakat dengan puak piang ni, dia piang. Tuan-tuan, kalau kita piang, mana boleh keluar dengan tadi? Kita piang, motor piang, karik padi boleh tak jelas raya tak boleh naik motor piang, tak bayar habis. Piang tu tukar nombor. Jadi ronggeng tarik segerap, piang lah tu. Puak ni lagu tu. Kita kata di piang. Tuan-tuan sekalian, pilihan raya akan berlaku suka tak suka. Kita nak capai 36 bulan, syarat dia tuan-tuan nak bubar DUN. Kalau emergency boleh, tapi DUN boleh dibubar selepas 36 bulan. Parlimen pun sama. Parlimen dah cukup tahun 2026 ni, pasal dia pilihan raya tahun 2022 November tahun lalu. 2025 cukup 3 tahun. Ni dah masuk 2026, depa dah menuju ke 4 tahun. Pilihan raya parlimen di Malaysia ni lazimnya 4 tahun. Masa Najib ya 5. Zaman PM dulu 4 tahun. Kita bulan 8. Ni bulan 8. Lalu ni bulan April, Mei, Jun, Julai, Ogos. Cukup 36 bulan. 3 tahun DUN boleh dibubarkan. Pilihan raya negeri Melaka lebih awal. Dia rotek dia ada sampai bulan 12. Rotek kerajaan negeri Melaka. Dia cukup 5 tahun akan terbubar sendiri Disember 2026. Kalau nak pilihan raya berasingan dia boleh jalan dulu. Tapi kalau nak pilihan raya serentak macam dulu-dulu, maka parlimen dan DUN Labour akan dibubarkan. Yang biasa lazim pilihan raya berasingan ni Sabah dan Sarawak. Di Semenanjung lazimnya sekali. Hak hari tu je berasin. 6 negeri buat asin, hak lain jalan sama dengan parlimen. Tuan-tuan sekalian, kita di seluruh Malaysia PAS telah melancarkan jentera pilihan raya di peringkat kawasan. Ni bulan April, bulan Mei. Bulan Jun peringkat negeri. Bulan September sempena muktamar, kita akan lancarkan jentera pilihan raya PAS peringkat nasional besar-besaran untuk menunjukkan bahawa PAS bila-bila pun kami bersedia untuk hadapi pilihan raya. Sikit pun kami tak heran, sikit pun kami tak takut. Kami bersedia anytime. Tuan-tuan sekalian, kita ni kalau gerak tengah malam pun kita bangkit buat kerja pilihan raya. Pasal kita tak cari habuan, tak cari habuan dunia, tak cari kaya dengan pilihan raya. Beza dengan parti-parti lain. PKR jadi kerajaan tak sampai 3 tahun tuan-tuan. PKR lala ni hadap nyanyi hoya hoya. Betul lah depa nyanyi hoya hoy. Betul tak piang? Lepas 3 tahun berselera habis, timbalan lawan kalah. Lawan ni hari-hari buat podcast cerita keburukan parti dia pada orang ramai. Apa yang telah dibuat parti dia pada masa jadi kerajaan. Tokoh-tokoh tertentu yang jadi menteri dalam kerajaan buat apa. Lawan ni semua orang tahu. Skandal macam-macam. Hak tu hak ni kan kita tak pernah sangka benda tu boleh terjadi.
Depa kata ada parti depa parti reformasi. Depa lebih teruk daripada Barisan Nasional lagi. Sama. Teruk pada tu lagi. Pasal baru. BN ni kita tahu lingkup lepas 60 tahun. Parah-barah tak boleh ubat dah selepas 60 tahun. PKR parah dan barah hanya selepas 3 tahun. Teruk tak teruk? Ni apa nak kata apa? Habak kata depa tera, belajar depa piang. PKR piang, betul? Amanah piang. DAP lagi piang. Nak harap kat siapa di Malaysia ni tuan-tuan? Maka rakyat telah sedar, walaupun telah berjanji macam-macam, yang muluk-muluk janji manis 25 tahun janji, mai jadi Perdana Menteri 3 tahun orang nampak dah fail. Tak pernah lagi dalam sejarah orang kutuk Perdana Menteri macam orang kutuk PM lah ni. Betul tak? Orang kata semua benar orang yang nak kata. Tak pernah ada lagi Perdana Menteri orang kata teruk macam orang kata kat lah ni. Betul? Bukan saya seorang kata, semua orang kata Cuma saya seorang kena saman. Mereka ni semua tak kata. Hampa saman piang tu pula. Dia kata PM piang. Betul? Hampa saman dia hampa koman lah. Betul-betul piang. Tuan-tuan sekalian, tak ada lah yang terburuk dalam sejarah ni ya. Gerombolan ni lah. Pasal gerombolan yang sama pada waktu dulu saling bertentangan. Oleh kerana sama-sama tamak, tubuh kerajaan di kalangan orang-orang tamak. Jadi lagu ni ya. Tak sama mereka tu, kepala kas macam tuduh sakau, tiba-tiba jadi kawan. Buat lagu, tiba-tiba hilang lagu tu. Ada kes mahkamah, tiba-tiba hilang kes mahkamah tu. Pasal nak edit kerajaan, nak tubuh kerajaan bersama, nak cium mulut BN dengan PH. Semua rakyat kena tahu. Dan kita pun tak pernah lupa apa yang hamba telah janji, apa yang telah hamba buat pada masa lalu. Kami nak betulkan semua ini, nak hentikan kepalsuan, pembohongan, mungkir janji yang hamba buat. Maka rakyat Malaysia semua kena undi PAS dalam PRU akan datang. Boleh tak? Maka jentera akan bekerja bersungguh-sungguh. Boleh? Kita akan bagi penjelasan sejelas-jelasnya. Boleh? Kita akan bagi alasan kenapa kerajaan sekarang ini mesti ditolak. Boleh? Selesai kerja saya. Pakai-pakai kerja. Bukan saya seorang. Kena aku seorang, piang lah aku. Kerja memang banyak tuan-tuan. Masa memang tak ada. Badan letih, duit habis, kurang masa keluarga, tambah yang berkeluarga dua. YB Ustaz Izan kata duit pun kurang, tak pernah ada. Memang betul, kena mengaku. Dan orang PAS semua tahu hal tu. Mana ada kita yang kaya melana, jutawan, hartawan, tak ada. Kita hidup biasa aja, hidup macam mana orang Kedah hidup. Tapi kita tak kelaparan lah. Sebab tu jumpa rumah siapa semua boleh makan. Kawan-kawan kita baik semua, main makan. Kita tak pernah lepak. Anak-anak kita boleh masuk sekolah macam anak orang lain juga. Tambah saya jadi WB, jadi MB, kaya lah sikit kan. Tapi kereta tu semua kereta kerjaan. Saya tumpang naik ya. Rumah besar, mentalun, quarters. Rumah di kampung pun ada lah. Ada rezeki tuan-tuan. Hak lebih daripada keperluan kita memberi. Pada waktu ini kita menyimpan. Pada ketika perlu dibelanja kita bagi. Itu saja sikap orang PAS. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Kita tak pernah susah, tak pernah miskin. Bekerja berpuluh tahun dengan PAS.
Anak masuk universiti, keluar berbuih-buih lah anak. Masuk universiti macam anak orang lain juga. Jadi pernah buat cerita kata kita ni ada mahligai. Aduh. Kita bukan bangsawan. Kita bukan aristokrat. Kita bukan feudal. Bangsa kelas sosialis, borjuis. Kita bukan orang besar-besar. Di kalangan orang PAS yang berjuang sekarang bersama dengan PAS ni, orang biasa-biasa. Tak ada yang lahir daripada angkasawan, bangsawan, hartawan, tak ada. Mari duduk dengan orang biasa-biasa. Sebab tu kami ikhlas, kami berjuang, tak ada apa yang rugi. Maka tuan-tuan, kita kekallah PAS sebagai parti berhimpunnya orang-orang ikhlas yang mengharapkan balasan Tuhan, balasan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perjuangan ni. Kita tak mau mai sini berhimpun bersama dengan orang-orang yang cari peluang, cari ruang dan kesempatan untuk kumpul kekayaan, cari peluang bisnes, nak berniaga, nak kaya melana, kononnya nak tolong parti, pi mampus. Saya tak percaya. Muka dia pun baru mai je. Dia kata bagi ni nak tolong parti. Parti kami menang satu hang pun tak ada lagi. Pirah. Jangan percaya. Jangan bagi peluang, jangan bagi ruang. Duduklah bersama orang-orang yang hidup macam kita. Tak mengharapkan duit berjuta-juta, tapi dengan duit yang kita ada itulah kita menyumbang bubuh lang kampik yang mai tadah kat kita. Betul? Teruslah menyumbang. Jangan rasa kedekut bila kita dah menang jadi kerajaan. Pasal kita jadi kerajaan bukan kerja kita macam orang dulu balas duit kerajaan kononnya untuk parti, tapi mengkayakan para pemimpin, bayar upah orang bekerja untuk parti dia. Dia dapat kuasa, pegang kuasa kerajaan, balas duit bagi kat dia, bagi kat orang. Kita tak buat kerja tu tuan-tuan. Belamba rekod kita jumpa. Apa projek yang hangpa ambil? Piang. Semua lagu tu lah. Tu PKR duk riuh tu pasal tu lah, duk balas duit. Bukan saya tuduh, dijelaskan setiap hari. Siapa dia yang dapat kontrak besar-besar? Siapa beli saham ratus-ratus juta? Siapa dapat lombong ratus-ratus ribu hektar? Siapa jadi chairman syarikat besar-besar? Mewakili siapa? Proksi siapa? Semua orang tahu. Hampa lah. Hampa muhong kata reformasi. Hampa dengan BN 2x5, 5x2 serupa je. Patut hoi ya itu nyanyi kat diri hampa sendiri. Betul? Sembang serang orang. Kata kat orang kan no. Kokok berdegar-degar, ekor bergeluman tahi. Itulah depa tu. Tuan-tuan sekalian, mai kita bersedia buat kerja apa yang diarahkan, tambah ahli dalam konteks pilihan raya. Kita di peringkat jentera akan laksana saja apa keputusan parti, walaupun kehendak kita ada. YDP cakaplah tadi nak apa, semua kita ada rasa yang sama. Tapi bila kepimpinan buat keputusan, jentera akan laksanakan. Betul? Kita tak ada banyak songeh tuan-tuan. Tak ada jentera berhenti kerja kerana tak apa hati. Tak ada. Jentera ni jalan terus. Pasal keputusan telah dibuat oleh orang yang kita lantik untuk buat keputusan bagi pihak kita dalam parti. Tuan-tuan jangan nak jadi presiden. Bak nak jadi calon, nak kawan dia pun nak jadi presiden PAS lama. Nak orang tu, nak orang ni. Hak tu kerja presiden tuan-tuan, tak sabar hat. Nak bawa senarai negeri calon untuk bawa pi
PAS pusat. Dia pun nak bawa sama, sewa bas buat rombongan pergi Kuala Lumpur. Nak jadi Pesuruhjaya sama dia pun. Tuan-tuan jangan buat kerja tu. Saya dengar dulu-dulu ada, dulu. Tapi orang tu semua dah tak ada. Jadi budaya tu dah dihapus. Kita bagilah presiden buat kerja presiden, Pesuruhjaya buat kerja Pesuruhjaya, pengarah pilihan raya buat kerja pengarah pilihan raya, jentera buat kerja jentera. Boleh? Selesai kerja saya. Tuan sekalian, dengan segala sukacitanya saya ucap selamat maju jaya kepada PAS kawasan Merbuk yang telah mengumpulkan jentera pilihan raya begitu ramai pada malam ini. Saya ucap tahniah. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Kalau Tarani punya jentera tak kalah dah, insya-Allah. Biiznillah. Hampa jangan piang. Semoga kita boleh buat yang lebih baik daripada orang pada masa lalu. Ikhlasnya para petugas kita, amilin kita akan menggamit rahmat, kasih sayang orang ramai. Dengan demikian Allah beri kita keberkatan dan menangkan perjuangan kita sekali lagi dalam PRU 16 Parti Islam Malaysia PAS, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, saya rasmikan pelancaran jentera pilihan raya PRU 16 PAS kawasan Merbuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.